Okay, jom kita beli kacang Fatimah pula. Okay, jom. Okay, Timah, kita nak tanya ni. Boleh ke? Boleh. Okay, kita kat sini kan belajar kitab Sunan Sitah kan. Jadi masa yang diambil pun cuma setahun je. Sempat tak? Kami sempatlah untuk habiskan kitab ni. Okay. Sebab keberkatan masa yang Allah bagi. Okay, Masya Allah. Kami sempat untuk habiskan 1 tahun 6 kitab beserta Muwatta'. Dekat sini ada cara-cara merasani tersendiri. Maksudnya kami belajar 55 Zaratul Ulum di sini. Kami dah diserap, dah diajar dari kelas 1. Diajar semua ilmu alat, nahwu sorof semua. So kami dah ready untuk masuk kelas 5. Jadi benda tu mudah untuk kami. Sebab dari kelas 3 kita dah diajar untuk baca, lepas tu terjemah. So benda tu jadi mudah untuk kami di sini. Okay. Dan juga kita sebelum masuk kelas kita dah prepare Quran sahabat, kita dah baca, kita dah faham hadis-hadis tu semua. Jadi bila kita masuk kelas, ustaz just syarah. Dan kita salin semua ustaz cakap. Okay, jadi macam itulah cara macam mana. Jadi kalau kita nak tahu cara-cara macam mana habis setahun dekat sini, insya-Allah boleh masuk sini. Kalau dekat sini ada cara-cara dia tersendiri. Ada sistem. Kita tak tahu nak share macam mana sebab orang tak tahu. So orang nak tahu kena masuk sini. Bulan cuba belum tahu kan? Bulan cuba belum tahu. Okay. InsyaAllah.